Baru-baru ini, pelakon Edika Yusof 58 tahun akan cuba berbincang dengan isterinya Nur Hidayah Yusri 47 tahun walaupun wanita itu sudah memfailkan tuntutan perceraian terhadapnya di Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur pada Februari lalu. Edika menyifatkan tiada apa yang serius dan mengenainya yang mungkin berpunca daripada tidak sekufu di pihak isterinya itu. Terdahulu rumah tangga Edika dan Nur Hidayah selama 22 tahun diambang perpisahan apabila wanita itu sudah memfailkan perceraian di Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Peguam syari'i yang mewakili Nur Hidayah iaitu Muhammad Yazid Hazim menyatakan bahawa sebutan kes dibawa ke tarikh baru kerana Edika Yusof tidak dapat hadir atas alasan bekerja. Oleh itu, Nur Hidayah memfailkan tuntutan cerai dan tidak boleh berkongsi secara terperinci namun tidak menafikan berkaitan tiada persefahaman. Menurut Nur Hidayah pula, enggan memberi komen lanjut mengenai keputusannya untuk bercerai kerana mahu mendengar kenyataan daripada Edika terlebih dulu. Difahamkan Hidayah dan Edika sudah tidak tinggal sembumbung dan enggan memaklumkan sejak bila. Sebelum ini, pasangan Edika dan Nur Hidayah menarik perhatian ramai apabila pelakon filem Maria Mariana itu didapati sanggup berkorban dan setia menjaga isterinya yang lumpuh separuh badan selepas melahirkan anak. Hasil perkongsian hidup sejak 2003, Edika dan Nur Hidayah dikurniakan 3 cahaya mata, Nazirul Afiq, Fardi Nasruha dan Firina Nurul Haq. Jangan membuat sebarang spekulasi yang boleh mencetuskan kontroversi. Apapun, semoga urusan Edika dan isterinya Nur Hidayah dipermudahkan segalanya.